Seorang ahli pertubuhan Ikram Malaysia Hulu Selangor siang tadi 16 Jun didakwa atas 158 pertuduhan rasuah yang dibacakan selama kira-kira 2 jam di Mahkamah Session Shah Alam. Fakhruddin Abdul Karim 57 tahun mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah RM98,370,315.20 antara 2021 hingga 2025 yang dibacakan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin. Mengikut pertuduhan pertama hingga 149, tertuduh yang ditugaskan sebagai penanda tangan yang diberi kuasa kepada akaun bank milik Ikram daerah Hulu Selangor didakwa menggunakan kedudukannya mengarahkan 149 transaksi pemindahan dana pertubuhan itu berjumlah RM81,950,000 ke akaun sebuah badan bukan kerajaan NGO yang didakwa mempunyai kepentingan dengannya. Bagi pertuduhan ke-150 hingga ke-158 pula, Fakhruddin didakwa atas pertuduhan sama dengan mengambil tindakan mengarahkan 9 transaksi pemindahan dana milik NGO sama ke 2 akaun bank miliknya berjumlah RM16,320,315.20. Semua kesalahan didakwa dilakukan di Pejabat Pertubuhan Ikram Malaysia Cawangan Hulu Selangor di Bukit Beruntung antara 6 Januari 2021 hingga 6 Ogos 2025. Sebutan semula kes ditetapkan 7 Ogos depan. Sebelum ini media melaporkan 2 individu dari sebuah NGO direman keseluruhan 9 hari bagi membantu siasatan kes penyelewengan dana awam berjumlah RM230 juta.